Aku kan sebenarnya dah lama tak dengar brand daripada Penang ni. Aku sebenarnya ada banyak power bank dekat dalam simpanan aku, tapi semua power bank yang aku ada ni semua kecil-kecil. Jadi aku pun dapatkanlah satu power bank daripada Penang ni, 30,000 mAh. Barulah puas nak charge phone tu. Powerbank yang aku beli ni 30,000 mAh. Dia punya output 22.5 watt. Laju juga tu nak charge tu. Selain itu juga dia dah ada built-in cable dekat atas ni. Yang ini yang paling best sebab dia datang dengan ada Type C. Dan juga kalau kita tolak kat sini dia ada lightning. Baru function weh. Selain itu juga dia bagi Type C lah. Kabel untuk output ni Type A to Type C. So kalau kita tengok dekat atas ni dia ada Type A dan juga Type C lah. Aku suka dia punya colour. Colour dia colour cream. Ada banyak pilihan colour lain juga yang aku boleh pilih. Dan bagi aku untuk 30,000 mAh ni boleh lah untuk charge phone aku dalam 4 ke 5 kali macam tu lah. Size dia tak adalah besar sangat. Dia pendek je besar tapak tangan aku. Dan kalau kita tengok dia punya texture ni pun memang nice lah. Nampaklah premium dia tu. Jadi siapa je yang tak tahu jenama Penang ni dulu memang famous. Dia punya harga powerbank pun memang mahal lah. Tapi untuk video kali ni harga dia murah je weh. Check back kuning dekat bawah.